Ada. Okay geng, pamit. Boleh tak dah kena dah. Ada lagi. Asyik dia je. Ni macam ada saiz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar hai guys. Hari ni kita pergi mancing lagi. Tapi hari ni kita ada mem kat belakang sana. Hari ni kita bawa mem. Dan juga tu Fahmi. Fahmi ada kat bawah. Dan hari ni tempat ni ramai orang. Semalam tak ada orang. Hari ni ramai orang pula. Okey, jomlah kita bersantai di sini. Dah banyak ah? Bukan. Mana Hazil? Lain kan? Hazil, tunggu sampai siapa? Baru sekali balik. Aku kena ikan besar semalam. Memang syok ah. Ya, hari ni bawa tukang-tukang tangguk. Dia buat geng. Kena paksa ikut. Sebab Itulah. Dah lama nak ajak. Tu lah tempatnya dah nak tutup lah. bila tutup? Next one 6 bulan 2. Lain kan 2 2 bulan 6. 2 bulan 6. Boleh lah minggu depan. Minggu depan hari Ahad ni. Alah. Adakah yang Ahad? Ahad ada tuition bang. Oh, Sabtu pagi. Sabtu pagi boleh. Satu pagi kakak ada quiz. Satu pagi kan abang tak ada minggu depan. Dan tutup. Yelah, saya tak adalah saya pergi tengok siang lah. Ni pagi. Satu pagi kakak ada kan. Ada. Bila tu nak duduk tu tu. Tak apalah, saya ada ni. Abang kau lipat lah. Boleh lah. Aku semalam lebur mata kail banyak-banyak. Tengok ikan payah nak dapat, aku pakai lah 8. Sekali yang makan gorgon lah. Lebur. Okay, kita lagi santai kat sini. Terbalik videonya. Terbalik. Tak apalah. Tak nak pegang macam ni. Mana nak pegang macam itu. Dia mana boleh terbalik tu. Aduh. Tapi saya selesa pegang macam ni. Suka hati saya lah. Dia apa betul kan? Tak boleh Boleh kan? Tak boleh, dia kena repair. Kena potong. Tapi macam mana? I'm wrong. Macam tu je lah. Kalau adik dah cakap, adik cakap I'm wrong. Tak macam ni kan senang nak sini pegang. kita boleh bercamping lah. Bersantai-santai bersama keluarga. Nak baring pun boleh. Ada yang tak bagi adik makan semalam.
Okay geng, makan jajan dulu. Hari ni santai. Alamak, sudah ada gegar. Alah, alungnya. Boleh ni. Boleh size. Perkasam. Alah, pakai boot kan? Okey, saya perkasam. Okey geng, ikan pertama Fahmi. Boleh, saya boleh ambil. Ada tapi aku kan Sekejap, boleh memang aku buat bekal. Bekal tu memang bukan ikan pun. Sekejap. Banyak roti bawa ni. Ni roti baru. Kalau tak makan aku makan. Oh. Bubur lah boy. Bosor talapia. Tu lah. Bulan depan kot ada dia nak buat game talapia budak student. Mana sini? Kat sini, kat kolam sana depan. Oh. Ada 1000. Ikan pertama geng. Dapat ikan pertama hari ni. Ikan lampam ekor merah. Tak besar lah tapi saiz perkasam. Boleh lah. Alhamdulillah. Engkau tak ulu? Aku tak ikat. Baru lah. Ada. Ada kira dia. Kami try. Dah. Boleh lah. Selesai. Oi. Lambat Jawa. Oi, lama. Jarang-jarang naik Jawa. Okey. Ngam terbaik. Ada hasil. Cantik panjang. Panjang. Mantap. Fahmi kena lagi. Halusan. Okey, ada saiz. Ini boleh angkat. Cantik. Saya nak main bottom je, saya malas nak pegang. Ditinggal baru makan Pegang Tak aktif lah. tak dekat. Okey, ni saiz boleh lah. Saiz perkasam. Bismillah. Saja. Dah. Ambil lo. Ada tak?
Ada? Halus. Alah hilang. Dan kau bagi sembat jantung mulut dia sikit je. Tak payahlah sembat. Nak bagi dia. Tak payah. Salah. Ada? Kecil. Ada? Tak ada ni? Oh ada. Tapi kecil. Tak usah. Boleh ni. Ekor merah. Boleh ni. Datuk boy mana ni? Dia pergi hantar anak dia. Apa ni? Hantar anak dia mengaji. Tengok mata aku. 8 mata. Kalau tak kena pun tak patut. Geng, saya pakai mata 8 geng. Haha. Confirm lah kena. So aku terlalu banyak pertimbangan. Benda ni berkejap. Tak tahulah macam mana. Ada. Okay geng, pamit. Boleh tak dah kena dah. Ada lagi. Asyik dia je. Ni macam ada saiz je. Okay, mantap. Ada juga. Tiba-tiba lambat jauh lagi ke? Tak. Alhamdulillah, ada saiz. Ada saiz. Dia nak kena roti penuh juga ah. Roti penuh maksudnya? Maksudnya roti tu sebelah separuh. Dia tak boleh macam. Tak boleh sikit-sikit. Dia tak boleh macam ni. Dia pun pandai memilih ya. Tiba-tiba pula dah banyak Tiba-tiba macam dah banyak juga. Daripada kata heo ni. Dalam pada kata Kejap je. Kejap je. Dia kata apa tadi? Kata kita tak makan. Tak makan Ikan tak rancak hari ni. Okey lah, satu berdasarkan saya punya observation saya, pemerhatian saya lah kalau kita mencikal lampam ni, kalau semalam dah hujan, hari ni tenang, lepas tu cuaca panas, memang dia makan. Biasanya macam tu. Semalam kurang makan, hari ni nampak macam ramai orang dapat ikan hari ni, ikan lampam lah tapi. Okey, kita lanjut. Kena. Gopoh sangat. Biar lu. Tak, tu rohu. Tu rohu. Tu rohu. Dah kena dah. Mata Okay. saya 12. Mana tengok. Kangkang. Kangkang ni mata saya 12. Kau kena rohu gitu lah. Rohu ke patin tak tahu lah. Oh ada. Yeah. Yeah boy. Ada barang. Tak ada. Ada. Angkat dulu. Angkat lembut. Ada. Okey geng, Fahmi kena lagi geng. Asyik Fahmi je ni. Alah lucut. Okey geng, saya dah nak balik. Saya santai je hari ni. Anak pun dah balik tuition. So kita nak pergi cari makan tengah hari pula ni. Okey, sebelum tutup kita tengok hasil yang dah ada. Hasil tak banyak lah, tapi untuk stok perkasam kita insyaAllah ada 7 ekor ni. Kita akan campur lah dengan yang dah ada kat rumah tu. Okey lah geng, kita jumpa lagi dalam next content. Okay Mi, terima kasih Mi. Okay, berjumpa lagi. InsyaAllah. Ada free. Ada free kita mancing lagi. Okay,
Tak tahu video ni akan keluar bila. Kalau korang nak datang ke tempat ni, datanglah segera. Sebelum tempat ni tutup. Video ni keluar mungkin dah tutup. Masa video ni keluar mungkin dah tutup lah. Okay geng, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.